Takut terpangkap, takut terpaksa register event. Lagi 1390. Ya. Sekat lebih. Tuh. 2, 3. Penat tak bang? Oh teruk ni. Ha? Kena bunyi. Tak tahu lah berapa meter ni. Kabu. Meter. Kabu. Hilang. W dia depan. Dia delete. 80 meter katanya. Tolong. 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 Ini jauh lagi. Sudah mau sampai sudah ini. Anak. Anak lambat itu. Banjir ni. Nak buat dulu ni. Kepada yang belum pernah datang ke sini, kalau nak datang kena fikir banyak kali tau. Pastikan kaki kena kuat, peti kena kuat. Kalau tak cukup kuat jangan datang. Ni satu kali tolak 99 kali. Tadi macam menyesal. Tadi menyesal juga ah. Baik kuat ni. Apa start kan? Oh, mau sampai ke dekat turun. Jadi dia. Sampai lagi ni santai. Kasut tray untuk beginner beginner. Bawah RM200. Memang padu. Kalau padu sebab tuan je pakai. Thank you Acid sponsor. Hari ni kita satu tim dapat sponsor daripada Acid. Boleh dah. Jadi yang aku. Hari ni kita test dekat Gunung Datuk je. Next kita akan pergi ke trail je. Kita test dekat Nansi je. Naning. Ha? Naning. Naning. Hari ni kita bagi route beginner dulu. Apa bang? Kena je. Tertukar plastik dengan nasi, telan je. Tahu bawa Iskandar dia. Ini tak. Gila ada pindah tiara ni, ramai yang kuat lah. Mantap. Ni kali ke 100 kita orang sampai. Daripada first hiking daripada di anniversary ke 100 tak pernah. Wih, hari ni berkabus. Untuk edit dekat dalam grup tiara. Tiara hiking. Tadi mata putih ingatkan nak hitam. Rupanya kabus. Kalau buat serius hari ni view lawa. Hari ni berkabus dan sejuk. Campur dengan hujan rintik-rintik. Macam mana nak tahu kita dekat puncak Datuk? Dekat sini ada satu tanda tau. Tak payah cari pelik besi. Ini 3 juta tahun dahulu.
Ni tapak dinosaur. Dia kecing follower. Kalau kita bagi tahu orang tak percaya, tapi itu sejarah. Sejarah Bukit Datuk. Dia antara, kalau dulu nama dinosaur lah. Datosaurus. Datuk serius. Dia tapak kaki dia dua je. Satu yang besar ni macam dia punya main kaki ni jari dia. Jadi Datuk Tu Datuk penunggu. ni Datuk dia cucu. Banyak follower. Nak tipu ya ke bang? Ya ke? Kalau sampai selfie dengan tapak kaki. Itu. Senyum. Simple. Lepas tu dah boleh turun. Gimana lagi bang? Tepi batu. Kasut gerik. Lengan. Dengan Satu, Gambar ke video ni? 1, 2, 3. Okey. Aduh. Video. Video sejarah Gunung Datuk. Sejarah dada. Mak apa dulu Datuk sebelum tukar ni? Kat sini 2 orang tahu. Yang ni putih ni kentut. Okey. Oh, jangan krem sat. Oh, ketal. Break dah. Review tak kasut? Hai. Alhamdulillah. Sofa. Okey kan? Okey. Sofa kawan-kawan Hello. Pakai processor tak ada sakit. Segar. Kasut okey, yang tak okey Penat bang. Datuk. Datuk Pali. Orang sebelum naik berak, kita sebelum naik cucuk. Cucuk. Makan nanti detik. Sengit-sengit turun betul tak? Betul ni. Kenapa? Tadi ajak 3 loop. Dah tangan pegang kaki turun tak betul dah ni. Tadi ajak 3 loop. Turun sengit-sengit. Bojoknya 2 loop. Tapi turun dah sengit. Gagal lah kasut tu. Ayah Shelly ni. Sebenarnya nak usah. Sengit-sengit turun betul tak? Betul ni. Kenapa? Tadi ajak 3 loop. Dah tangan pegang kaki. Sengit-sengit turun betul tak? Betul ni. Kenapa? Tadi ajak 3 loop. Dah tangan pegang kaki turun tak betul dah ni. Tadi ajak 3 loop. Turun sengit-sengit. Bojoknya 2 loop. Tapi turun dah sengit. Gagal lah kasut tu. Ayah Shelly ni. Sebenarnya nak usah. Ni pembawa hikayat Gunung Datuk ni. Dia Dia reality. Saya ni idea dekat mata melatun turun. Gila lah orang tua ni. This old guy very crazy gang. What are you doing? It's crazy gang. Who is your friend? I don't know. He told me swarga emas tadi. But I think now I am more gemas. I think no. It look like a ghost. This uncle is crazy, man. He's very fast, man. 2 hours. Ustaz, satu lagi. Tak, kasih. Okey. Kasih. Bagi saya teramat okey. Tadi buat tak sampai setengah jam kan? Masuk Naik setengah jam. naik setengah jam, turun setengah jam. Turun setengah jam. Turun macam komando. Pegang kat pokok macam monyet. Melatun-latun. Oh, tak boleh nak malu memang gitu. Masa. Tu klimak. Klimak macam ni. Tapi hari ni perut tak ketuk. Oh. Komando. Tak cukup. Tak kenyang kena bukit. Squat.
Squat, squat. Kita dah nak perang. Squat. Jan. Salah pergaulan. Nak. Kat mana ni? Tu, Datuk kat atas. Dia ada 2 puncak. Gila jadi. Gila ke nak berani man? Ajak road pula. Kaki dah meraung. Pakai boot ajak road. Salah pergaulan. Orang lain dia ada gitu, orang lain dia penat. Komando melawan tu. Melawan. Aku try test kasut ni dekat road. Dia agak keras sikit lah. Dekat pasir sedap. Dekat batu dia licin sikit. Tak tahu sebab kasut ke sebab hujan. Sekarang dekat road dia grip. Tapi keras. Dia agak keras. Walaupun dia jam. Sebab ni kasut beginner. Bawah 200 saja. Oh penat. Dah lah, kuat-kuat orang tak nak campur lah. Tolong lah. Buat hair sini padu koi. Buat hair training dekat jalan entrance pintu masuk Datuk. Padu juga. Boleh tahan bukit dia ni. Kalau boleh buat 10 loop kon. Tapi masalahnya sekarang 1 loop je pun dah gelap mata ni. Tak habis. Alhamdulillah. 2 jam 36 minit. Dapat 8 kilo hari ni. Penat dah panas. Habis steady alhamdulillah. Dah boleh balik tidur. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Barefoot. Runner barefoot. Mungkin sebab kaki ayam lagi selesa daripada pakai kasut. Dia punya latihan tapak kaki. Sekarang tengah panas lah. Matahari terpacak. Steady kaki ayam. Dapat air free. Air free dah. Air free tapi saya tak free nak naik lagi. Dah cukup lah. Tak tidur lagi. Tak lah. Dapat air tenaga ni. Saya sudah insaf. Daripada mana bang? Daripada mana? Saya Seremban orang, tapi Seremban saya ni? sales manager kerja company ni. Oh, okey. Kevin dia banyak kan? Nak beli dekat 7E lah. 7G belum ada launching. Sekarang akan launching 99. 9 Mat. S-Rock. Astro. Nanti next kita try. Alamak. Boleh ambil gambar? Muka menyamar.